Bila nama Tengku Zafrul diumumkan sebagai penasihat kanan, mesti ramai yang tertanya-tanya, kenapa dia? Dia bukan ahli politik tipikal, bukan juga penjawat awam biasa. Jadi hari ini, kita akan bedah 3 tunjang utama yang membentuk profil beliau, daripada warisan diraja lama sampailah ke bilik mesyuarat peringkat global, supaya kita boleh faham logik di sebalik salah satu pelantikan paling strategik di Malaysia. Okey, jom kita mulakan. Sebenarnya kan, pelantikan ni adalah sebahagian daripada satu trend yang lebih besar. Cuba bayangkan, pintu antara Menara Korporat dengan Putrajaya tu sekarang ni macam makin luas terbuka. Orang-orang pakar dari sektor swasta yang memang cekap dengan nombor, faham pasaran global dan tahu macam mana nak buat kerja dengan efisien, makin kerap dibawa masuk untuk bantu urus negara. Ini bukan benda baru, tapi ia satu perubahan besar dalam cara pentadbiran kita berfungsi. Dan Tengku Zafrul ni boleh kata dia macam poster boy untuk fenomena ni lah. Perjalanan dia dari seorang CEO bank gergasi, tiba-tiba jadi antara orang penting dalam arena politik, ini menjadikan dia satu kajian kes yang sangat sempurna. Jadi bila kita cuba faham dia, kita bukan sekadar tengok seorang individu, tapi kita sebenarnya tengah cuba faham satu jenis pemimpin yang baru, teknokrat moden. Jadi, apa benda sebenarnya teknokrat ni? Kita selalu dengar perkataan ni kan? Tapi ia lebih dari sekadar orang teknikal. Ia sebenarnya satu cara fikir yang berbeza dalam mentadbir. Senang cerita, teknokrat ni macam problem solver. Mereka ni pakar, ahli ekonomi ke, jurutera ke, saintis ke, yang dibawa masuk dalam kerajaan bukan sebab parti politik, tapi sebab kepakaran mereka. Fokus mereka, data, kecekapan dan hasil. Mereka tengok negara ni macam satu sistem kompleks yang perlu dioptimumkan. Inilah kanta yang kita kena guna untuk faham peranan Tengku Zafrul. Okey, sekarang jom kita bedah 3 tunjang yang membentuk profil unik dia. Dan yang pertama ni mungkin akan buat anda terkejut sikit. Kisahnya tak bermula di Menara Bank, tapi di Istana Lama. Ya, asas pengaruh beliau datang dari warisan dirajanya. Dan ini bukan sebarangan warisan ya. Kita bukan cakap pasal kerabat diraja tempatan je. Salah silah beliau ni berakar umbi sampai ke Sumatera Utara dengan Kesultanan Langkat dan Delhi. Pada zaman emas mereka dulu, kesultanan-kesultanan ni antara yang terkaya di dunia Melayu, satu kuasa besar di rantau ni. Tengok je lah sejarah ringkas ni. Bila minyak ditemui pada akhir abad ke-19, Langkat terus jadi kaya raya. Dan kekayaan ni bukan setakat untuk bina istana tau. Ia digunakan untuk melabur dalam pendidikan Eropah dan membina rangkaian antarabangsa. Jadi, DNA pendedahan global dan pemikiran ekonomi yang strategik ni dah ada dalam keluarga dia beratus tahun sebelum dia lahir lagi. Penghijrahan ke tanah Melayu lepas revolusi itu pun, ia bukan satu pelarian, tapi satu langkah strategik untuk jaga legasi mereka. Jadi, apa gunanya semua ni dalam dunia hari ni? Ia bagi dia sesuatu yang kita panggil modal sosial yang luar biasa. Ia macam satu soft power lah. Status ni bagi dia akses dan kefahaman tentang selok-belok lingkaran kuasa tradisional yang tak boleh dibeli atau dipelajari dari buku. Benda inilah yang menjadikan dia jambatan yang sangat unik antara istana dengan bilik mesyuarat korporat. Seterusnya, tunjang kedua. Kalau warisan diraja tu kita boleh anggap macam hardware lama, acuan keluarga ni pula macam operating system yang dipasang sejak dia kecil. Dan di sinilah dua dunia yang sangat berbeza bertemu. Ini yang sangat menarik. Sebelah mak dia, Raja Datuk Zahra Tun adalah bekas Ketua Unit Perancang Ekonomi, EPU. Kiranya, arkitek di sebalik dasar-dasar ekonomi negara. Sebelah bapa dia pula, seorang ahli perniagaan. Cuba bayangkan perbualan kat meja makan keluarga diorang. Seorang cakap pasal KDNK dan dasar fiskal negara, seorang lagi cakap pasal untung rugi dan strategi pasaran. Tengku Zafrul dibesarkan betul-betul kat tengah-tengah pertembungan idea antara khidmat awam dengan dunia bisnes ni. Dan akhir sekali, tunjang ketiga yang melengkapkan profil beliau, pendidikan. Kalau kita teliti laluan pendidikan dia, ia nampak macam satu pelan induk yang dirancang dengan teliti untuk membina seorang pemain keuangan di peringkat global. Laluan pendidikan dia ni dibina satu persatu. Mula-mula, acuan kepimpinan Melayu di MCKK. Lepas tu, dia dihantar ke UK untuk kuasai asas ekonomi dan kewangan barat. Tapi, langkah yang paling strategik sekali adalah yang terakhir, sarjana eksekutif dari Tsinghua University di China. Ini menunjukkan satu pandangan jauh, satu pengiktirafan yang masa depan ekonomi dunia sedang beralih ke timur. Pendidikannya bukan sekadar koleksi ijazah, ia macam satu usaha membina jambatan intelektual antara model kewangan barat dengan dinamik pasaran timur. Okey, jadi sekarang kita dah ada ketiga-tiga elemen ni. Warisan diraja, didikan dua dunia dan pendidikan global. Macam mana semua ni bergabung dan membentuk profil seorang penasihat kanan yang kita nampak hari ini? Jom kita simpulkan.
Inilah formula dia. Warisan diraja bagi dia akses dan soft power. Acuan keluarga bagi dia kebolehan untuk faham dua bahasa, bahasa dasar awam dan bahasa perniagaan. Pendidikan global pula bagi dia tools teknikal untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Dan semua ni diasah lagi dengan pengalaman berdekad-dekad di puncak dunia korporat. Setiap satu tunjang ni saling menguatkan, menjadikan dia satu pakej yang sangat unik dan dari sudut pandangan strategik sangat bernilai. Dan semua ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar. Adakah ini formula baharu untuk kepimpinan di Malaysia? Satu gabungan unik antara otoriti tradisional dengan kepakaran teknokratik moden. Adakah ini satu kes terpencil? Atau adakah kita sebenarnya sedang menyaksikan kelahiran satu acuan pemimpin baru yang akan membentuk masa depan negara? Soalan ini elok kita fikir-fikirkan bersama.